Okay, Assalamualaikum. Aku kat airport Penang ni. Nak pergi Hong Kong jap. Sebab Sultan Perak cuti kan Jumaat. So flight lagi kejap. Apa kita jumpa kat sana? Jom. Nah, nampak macam dalam hotel, padahal kat lobby je. Aku baru sampai kat hotel Disneyland Hollywood. Aku hari ni tak boleh check in sebab aku nak masuk theme park dulu, balik daripada theme park baru aku check in sekejap lagi. Aku ingat aku seorang dia buat macam ni, rupanya semua pun macam tu. Semua pun macam siap buka luggage lagi dekat hall ni, dekat lobby ni. Buat macam bilik sendiri lah. Aku ingat aku je macam ni, siap baring kat sofa dia kan. Lepas tu reception dekat situ kan. Aku dah macam, aku ingat aku je macam ni, rupanya ramai macam tu kan. Aku tak ada suara ni. Batuk seminggu lah. Balik daripada Scandinavia tu, batuk non-stop. Suara pun tak ada. Sorry lah guys kalau kata suara tak ada kali ni, sebab memang aku batuk. Okay, jom. Aku nak pergi letak beg dulu dekat reception. Lepas tu kita nak terus pergi ke theme park lah. Mana claim tiket? Alamak, ni aku tak reti. Tiket dah beli online tapi nak redeem tak tahu kat mana. Jom. 20 tahun ke? Aku datang dulu 20 tahun dulu kot. Hari ni dia punya, nak kata Jubilee Perak, tak cukup 25 tahun. 20 tahun genap lah aku datang sini dulu. Datang balik hari ni kan. Jom. Nak redeem tiket dia, jom. Yang masuk ni semua early pass punya. Aku tak ada. Aku hotel guest je. Jom. Jom masuk. Oh, nak Christmas ni, patutlah ada pokok Christmas. Jom. Ni baru betul kata aku Toy Story. Macam kat outside. Ya, macam Squid Game lah. Padahal nak naik boat je. Apa yang bantah?
From here for photos. I never say this, but I'm going to share the spotlight with you. Get up here. Changes, my 这是咩事啊？ Okey, aku dekat Kowloon Park Kowloon Park dekat Islamic Center. Islamic Center dia dekat tengah-tengah Sim Sasui. Aku nak cross jalan jap pergi belah sana. Alamak, laju sikit. Jom. Cari kedai makan jap. Okey, sekarang pukul lepas maghrib. Aku keluar jap nak pergi tengok laser punya show kan. Jom kejap Sekarang baru pukul 7. Laser start pukul 8. Tunggulah kejap. Tak syok jalan kali ni.
Dah lah demam, batuk, semua pula. So bila jalan dia tak ada mood tau. Tengok orang pun macam tak ada tenaga. Aduh. Harap okey lah cepat. Bangunan ni penuh dengan warga asing. Restoran Shakir Pakistan, Panipuri. So nak cari makanan halal memang tak susah. Cuma kena hati-hati sikit lah. Aku tengok pun lain macam ni. Risau kan. Kita tempat orang. Bak makan ni aku jaga juga lah. Mak Saleh pun relax eh. 竹園南村要運能車，要運能車粉嶺分院去呢個竹園南村。 Akhirnya kita makan dulu. Tadi kita boleh makan kat atas. Ni kita tunggu masa waktu je. Okay, kita nak naik tram ni lah. Cari stesen dia kejap. Dia pakai Octopus Pass ataupun cash. Jom kita kejar. Pergi stesen dia kejap. Okay, dah naik. Aku duduk paling depan. Ke atas. Bayar cash pula lagi kan. Naik train ke airport. Jom balik airport. Gate aku 205. Tak ada apa lah. Just tunggu boarding je lah. Aku pun dah beli air semua lah. Alright, jumpa kita next. Next ni edisi dia special sikit. Nanti apa